Wah, ada mainan, ada mainan. Ada mainan. Baru ada mainan. Okay geng, hari ni ada barang baru tapi yang dah lama aku beli. Ada barang baru yang dah lama aku beli. Aku beli tahun lepas sebelum event kayak fishing Melaka. Aku dah beli dah tapi tak sempat nak pakai. Tahun lepas aku turun sekali saja dekat apa event kayak fishing Melaka. So hari ni dengan rasminya aku gunakan Garmin baru, Garmin 52CV. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rezeki ni lah, insyaAllah. Okey, jom. Okey geng, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam tahun baru 2026. Alhamdulillah, kita jumpa lagi hari ni. Setelah sekian lama, agak lama juga lah tak jumpa kan. Lebih kurang setahun kot. Setahun ataupun nak masuk setahun dah tak jumpa. So sekarang aku berada dekat Sungai Besar. Last aku turun Disember 2024 dekat sini. So 10 Januari 2026, Alhamdulillah aku sampai lagi kat sini. Rindu geng, rindu sangat kat sini tu. Aduh, aku hari ni lebih kurang air ni ramai ni. Sifu-sifu semua ada ni. Lebih kurang dalam 6 orang kot. 6 orang 7 orang kalau tak silap aku lah. Diorang semua dah ke tengah dah. Aku blur-blur sikit nak set up semalam. Siap set up semalam pukul 3 pagi baru settle. Termenung aku, tak tahu nak bawa barang apa. So hari ni aku guna barang baru. Macam tadi aku tunjuk tu, Garmin 52CV. So benda ni aku dah beli lama dah, sebelum event kayak fishing Melaka bulan Mei 2025 itu. So lepas daripada event tu, aku terus tak lancar dah, simpan kayak sampai. So baru hari ni aku turun balik. Okay, InsyaAllah semoga ada manis-manis hari ni. Ada strike padu-padu. Okay, yang baru sampai channel ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, minta tolong korang support. Yang geng-geng lama ni, yang mana dalam ni, terima kasih banyak. Teruskan menyokong, InsyaAllah diberi kesihatan yang baik, ada rezeki, ada modal. Aku akan aktif balik kot lepas ni. Harap-harap bos faham lah kejayaan aku yang hujung minggu lepas ni. Okay, kita lancar dulu. Ciao. Aku lama. Ada seliwak ada ni. Tapi dah lepas dah beranyut bawah tadi. First cast of the day 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada manis-manis geng. Setelah setahun setengah tak turun, tak membaling, tak strike, kita try. Ini ada hasil padu-padu hari ni.
Senangin lah tu. Tewak eh? Dekat lagi. Mana lepas. Tapi Abang Fizi setia betul dengan cara dia. Weh, batu banyak turun ilmu. Skut. Oh, lihat kecil kan. Okey. Ini pembuka ni pembuka 2006. Pembuka 2026. Duduk dan diam. A few moments later. Alright. Ni ada. Oh, lama selewat ni, buat bakuk, sedap. Alhamdulillah. Ikan favourite. Nama gigi. Sekejap. Nama gigi. Baik. Alhamdulillah ya, straight to the hawk. To the hawk. To the hawk. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah. Okay. Belakangan ini selepas tempoh sukar, namun final Super Spanyol menentang Barcelona pada hari Ahad dilihat sebagai detik penentu bagi jurulatih Spanyol. Duduk lagi ni. Alhamdulillah. Orang pun sedap. Alhamdulillah. Mari. Ini dia tajam. Relax lah ni. Later that same evening. Alhamdulillah, saiz. Alhamdulillah. Gluk. Okey. Jig daripada Rizal Adirato. Tinggal stok ni je. Ini berapa lagi? InsyaAllah nanti aku orderin. Alhamdulillah. Gluk. Mantap.
Cinta sebenar dan rakaman panggilan kecemasan sebenar oleh bulan tabir merah Palestin. Suara-suara yang dilihat melalui panggilan telefon adalah suara sebenar. هلا انت ومين كنتوا مع بعض؟ Daripada setiap pembelian tiket berharga RM28, RM1 akan disalurkan terus kepada keluarga Lim Rajab dan sambung kemanusiaan Palestin Hijab Khimah. Jom sama-sama kita tengok wayang. Alhamdulillah. Jangan Alhamdulillah. Wah, ada mainan, ada mainan. Ada mainan. Aduh, ada mainan. Sunyi yuk. Bahaya makan goreng. Yang JT kita orang turun, kita orang buat sama ni, kita runtuh. Dia nak tambak dah. Dia katanya nak ganti balik JT baru Kerajaan Negeri. Ya Allah Alam lah. Antaranya kami tumpang lain yang punya JT jap nak turun. Kita nak dapat JT baru lah, InsyaAllah. Alhamdulillah, selamat sampai. Aku nak kemas sekejap. Hasil lagi ni. Nak kemas banyak